Chưa? Alum ada ini. Alum ada ini. Ngon kok. Dengan paruk yang gua. Ya. Tara suama antah sakit. Dalam mompe hari. Mang. Coba. Antah mah antah aku. Kok bisa sakit? Setiap hari dia nak makan. Pak. Mencari Honda dalam 4 bulan manungga. Pak. Dulu nak tak bayi dan dalam 3 bulan. Pak. Nak sepatu dalam cabik-cabik terompuan dan pakai kemari. Rencana dengan menyalang kat sini dan keladu salek-salek pitik sampai RM100,000. Sampai RM100,000 dia menyalang. Sampai RM100,000 tolong sampai RM100,000. Cukup bertambah 50 nak buat. Saya dah dari mula. Rasa sayang. Lagi keladu. Yang Honda dan lah di dalam dan tarik. Makan sampai hari yang nak makan. Ya. Yalah dia makan. Pak. Dulu dan lah kena keluar. Pak. Nak tu dah lebih baik. Tu kredit Sarawak dan Ya. Joning War. Ya. Untuk nak nyawa tarik. Ada. Kau yang tarik. Tak baca Sarawak dengan mari. Oh sebab tu bang nak tu pakai terompang. Ya. Dan tapak kaki ayam. Alah. Tak tu dan terompang. Kamu orang menyalang tadi. Jalan dia nak dinyalang. Jalan nak di. Dan kamu menyalang di sana. Pak Wali. Ya. Pak Wali. Dia dapat dah. Itu ke ditubur. Jalan dan dulu dia. Dan lebih parah pasal dia. Dia parah dan lain. Dia. Sampai hari nak makan engkau. Tak dulu makan. Dan selalu. Dia. Kadih lagi mula dia awak dulu. Assalamualaikum. Salam. Lah apa? Lah bersih lah kang sudah. Alah. Ku tabik apa? Lagi minum ikan ya? Ikan lagi minum. Ikan mah cuma lagi minum Pak. Ya lagi je lah minum itu lah. Oh, ini sama lo Jawa. Makhluk duit tu mayo. Dia lagi minum mati lah. Apa Pak? Anu kah? Awak kenapa Pak? Ya apa-apa. Ni kau dah jalih dah Pak. Dah tertangkut dah mindset Pak dah. Apa-apa kau maksudnya awak apa? Awak kan ada 2 pakan tak? Belum makan ya Pak. Tu? Halo boleh Pak 2 pakan nak makan. Minjam bitih jana Pak. Boleh 2 Pak. Bitih tersamping. Berang. Alam na berang sekali. Tak terangah guru apa? Iya Pak. Meminjam piti ke Pak. Itu kan siapa minjam bitih tu ke atasan Pak. Lewat lain tak lah banyak Pak. Tadi yang sekedar untuk makan lah itu Pak. Dah 1 juta. Hah, 1 juta? Dan tak salah dengar Pak wah. 1 juta untuk makan. Ya Allah, berfikirlah Rio, berfikirlah. Berfikir. Tak beradu saya Pak. Beradu saya Pak. Apa sebenarnya bukan tak nama meminjaman, tapi nang kapak pinjaman tu tak ada. Nah, tak ada. Tip-tip tersalek boleh tu enggak? Agak. Kau lah dia umpet ibu apa? Ambil salah tak usah bayar. Wah. Sadang Pak. Iya pasal sadang kan malah situasi kini kan sama-sama tahu aku Pak. Ndak Pak Wali, ndak ke Bupati, ndak bahasa sia tu loh. Leka lek badare ke Bupati, lek camat sianya padi. Yo padi gini kok padi. Assalamualaikum. Salam. Ganteng nak Pak hari ni Pak.
Itulah lah. Karek abik pak dia. Hah? Hah? Apa dia Simon tadi? Karek bok pagi ni. Badan enggak berising ya. Nah, iya. Ya. Pak cek data tahun 85 ah. Kau Yeti Chandra. Rancak-rancak tulisan apa leh? Din. Kau mengah gini kah? Membuang-buang pak. Kau jalan kau tulisan lama tahun 60-an. Lama. Kau sepi jambak aku yang turun. Leduk je orang-orang kau. Enggak ada rancak tulisan. Mengah. Dia muji-muji apa aku mengah gini. Ah, Rencana ke apa pak? Ke anu mau ke menyalang. Minjam bitih. Minjam lain tak sawara pak. Dia ba tadi. meminjam bitih. Ba ndak patang kemari dia. Baru ndak ke patang kemari. Patang apa aduh lah betul. Ini apa sedang ndak ada betih. Patang pak ada. Patang sore ado je pak beti sore le 4:30 patang. Ha tiba apa? Tu simuk tang minjam. Bagi saya sekali. Enggak dapat tenang. Empek meh. Dek. Itu kini nak dul pak. Kini dia pak-pak letak makan dah bah. Terlambek kau dok mau nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak sabab kawan apa mah? Siapa? Widi Pak. Oh ya Widi. Ya. Apa Pak? Besok kan udah sekolah dia kawan relek sekolah rumah. Nah tu? Tu maskara nak dua tu nak orang teh dulu lagi tanggal 2. Oh. Tiap kawan balik maskara. Kejap aku alo tadi je. Bara macam tu. Ini 120 kali, 20,000 dah tehnya. Oh 20,000 je. Ya. Kalau ada satu lah. Kejap aku alo tadi. Awak boleh deh Pak. Boleh. Anak sebab kawan apa mah? Anak sebab. Ada pitih pak? Hah? Pitih tadi pak. Ya ada piti pak. Tu lah. Pak dapat salam pak. Ya kalian tak nampak dapat kapan bayar hutang tu kalian tak nampak dah. Kalian tindak lah gaji dah. Banyak pak kami pinjaman. Awak kan lah 2 gaji kalian. Juga kalian bayar. Kalau mau tahu pak, berdoa awak ni. Hari pilih alum ni. Hari pilih alum ni. Alamak, tu dapat balik duduk dalam. Hari sengaja. Dah lain lah. Salah lah kata dia lagi. Ya, enggak tanya lah. Kalian tanya dia. Kita tanya tu. Ya, Amro. Dia enggak. Ba dia ang. Sampai hari parut dia sakit sana. Bar? Belum makan. Minyak julu-julu mana enggak. Air tu. Ambil pitih dulu atau Sepatu dia nak ladu. Dua salat sampai 100,000 dalam saku dah. Dan Ya. jam teh kada. Tahu aku biar beku dan cari tunggakan dan lain aku. Tip pembayung dah ada. Iyalah dan tahan parut litak aku selama hampir. Dan kau ngecek dia mesti galak kau kalau ngecek. Biarlah parut litak hampir hari ku dan tahan sen. Hampir 100,000 tak banyak-banyak. Lu terbayang ada lah. Lah, sip. Parut litak. Action. Parut litak hampir hari ku jalan dan tahan sen. Hampir 100,000 dan menyalang. Lain tak banyak-banyak dan menyalang. Abang galak dah ibu. Ada parah hidup atau apa? Kita akan yang ngecek. Untuk pandi mana? Di mana? Di orang. Parut litak hampir hari ku jalan dan tahan sen lu. Hampir 100,000 dan menyalang. Dalam bayanan dah dapat dah. Jadi, action. Hampir 100,000 dan menyalang. Tak labih-labih. Tapi kok labihnya 50,000.
Tambah aja. Sampai. Saya ke menjawab tak bisa. Tambah. Bro. Kan. Hampir 100,000 dia menyalang. Tapi kok buat tambah 50,000. Tidak bah. Cuma kok buat tambah enggak 50,000 tak bah. Lain dia tak terima je. Lagi mana hidup. Dia bilu kau nak. Pedih mana hidup dalam sini tu. Sama ada kau mengadu. Lek aduh. Tengok jawab dia pasti galak kalau dia. Kau lihat lah dia ni. Lek kau lah aduh. Honda dia lanjut tarik. Ikhlas. Lek kau lah aduh. Honda dia lah lanjut tarik. Anglai sampai hari makan dan rasa makan. Hutang lapau siwar, lapau saku. You daleh nang galak name. Daleh nang galak mama. Lek kau lah aduh. Dia Honda dia lanjut tarik dia. Hamba lain manunggak. Ada lanjut tarik. Hamba hari makan sampai hari. Dia lah 2 pekan. Tahan tu. Pak dan jalan kaki kamu jangan nak Honda lah. Ke 4 dah hampir. Keluar dan dulu dia lah kena keluar. Dia nak tu dia lebih baik. Oh, hutang kredit Sarawak. Hutang anak dia. Nangis tu galak. Bro. And action. Oh, kredit Sarawak dan Yo. Uniwar. Untung nak tarik. Panjang lah galak. Okay. Bro. And action. Kredit Sarawak. Yo. Uniwar. No. Untung anaknya tarik. Kalian bayi. Kau nak tarik nak pasal Sarawak. Roll and action. Langsung umpan je lah. And action. Itu galak. Nangis gitu. Ho! Untung anak yang tarik dia ni. Kau nak tarik nak pasal awal. Oh terompa acang. Nak dong. Tak ada pakai terompa. Yo. Dia tapak satu ayam. Tak ada dan terompa. Oh, barang kau menyelang tadi. Tidak. Alih dah pak. Dah tertangkut dah mindset pak dah. Apa-apa kau maksudnya awak apa ah? Awak kan dah 2 makan tak? Belum makan ni. Oh, makan lagi aja soalnya. Dendeng. Ya, pak Raji. Apa prestasi dia lah. Kamu jo tampang. Pertama. Itu jalan sama mamuk. Aku lah nak bisa nampak. Bisa nampak.